Kalau tak, saya beli kereta baru, ini harta terbaru saya. Padahal, tuan-puan tahu tak? Bila tuan-puan beli kereta secara loan, kereta bukan harta tuan-puan, tetapi tuan-puan adalah harta bagi bank. Okey. Sekarang ni tuan-puan, macam mana kita nak membina 1 juta yang pertama? Tuan-puan kena faham formula kekayaan. Tadi bila cakap kekayaan, tuan-puan akan tengok kereta apa yang orang tu pakai. Tuan-puan, kalau tuan-puan tengok kereta apa saya pakai, tuan-puan rasa saya biasa saja. Mungkin kereta tuan-puan lagi besar daripada kereta saya. Tapi semua kereta saya beli cash. Saya tahu, tuan-puan kalau tuan-puan tahu tentang keuangan, tuan-puan akan rasa kereta tu bukan aset. Sebenarnya kereta bukan aset. Kereta bukan harta. Kereta adalah liability dari sudut keuangan. Bahasa mudah, kereta adalah beban keuangan. Tuan-puan nak tahu, orang kaya ni kerja dia ialah dalam kepala dia, dia mengumpul harta. Apa maksud harta? Apa sahaja yang kita miliki membuatkan duit masuk ke poket kita. Ini tuan-puan take note ni. Apa yang maksud harta? Apa sahaja yang kita miliki yang membuatkan duit masuk ke poket kita, itulah harta. Dari sudut keuangan. Beli kereta harta ke? Sebab beli kereta 100,000, keluar daripada showroom, harga jatuh dah 80,000, hilang on the spot 20,000, sehari hilang dah 20,000 kekayaan. Beli satu kereta yang harga dia sederhana 30,000, 30 ke 40,000, hilang duit 1,000 sebulan. Sebab memiliki kereta, duit kena keluar tiap-tiap bulan 1,000. Tuan-puan kena ingat, orang kaya, dia kumpul harta. Apa sahaja yang dia miliki menyebabkan duit masuk ke poket dia. Contoh, orang Muar ni, kelapa sawit banyak kan? Memiliki tanah-tanah sawit. Sebab dia memiliki sawit, tiap-tiap bulan duit masuk dalam poket dia. Sebab dia memiliki kebun-kebun getah, duit masuk ke poket dia. Sebab dia memiliki rumah-rumah sewa, duit masuk ke poket dia setiap bulan. Itulah harta.